Video kita pada hari ini ditaja oleh Shopee Malaysia. Jadi thank you so much Shopee Malaysia for the sponsors. Kepada siapa-siapa yang nak dapatkan model kit ini, anda boleh terus klik link Shopee yang saya sertakan pada ruangan description di bawah. Selamat berbelanja dan selamat menonton video ini. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. InsyaAllah dalam episod hari ni kan, kita nak buat unboxing ni dia. Kit cincong. Apa ni? Sebenarnya inilah model Geo Glider Black Special daripada Keluaran Dasing. Saya tak pasti kenapa dalam banyak-banyak kit Dasing tiba-tiba yang ni pula boleh jadi tak ada tulisan English ataupun tulisan nama sebenar dekat atas kotak ni. Dah tulisan dalam bahasa Cina pula, dah susah orang nak kenal kan. Tapi tak apalah. Anyway, kepada siapa yang masih lagi baru dekat Mainan Adam Channel Mainan Adam Channel boleh ditonton pada kualiti 4K 60fps. Jadi pada siapa nak tengok dengan lebih details, nak zoom dan dalam, boleh tukarkan resolusi anda kepada 4K 60fps. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita tengok dekat box art dia terlebih dahulu. Okey, so kotak dia lah pada jenis warna matte tapi dekat bahagian dia punya jentera ni nampak macam ada sedikit lah, ada macam semi glossy sikit-sikit. Boleh nampak tak tu kan. Okey, so gambar dia adalah gambar illustration, bukanlah gambar kit yang sebenar, dan memang ada kopi ori exactly sama macam yang original Tamiya punya kit. Okey, dekat atasnya ada tulisan FMA Moto. Okey, dekat bawahnya tulis with Moto assembly is an embedded system that does not require adhesive. Itulah sedikit sebanyak apa ditulis. Dan dekat sebelah atas pula ada tulisan-tulisan yang saya akan sertakan translation dia dekat sebelah bawah ni. Dekat sebelah sisi samping tepi pula ada tulis item number dia 3006 H3 FMA chassis. Dan kalau tengok kan, nampak model dia terpotong sikit lah. Saya tak pasti kenapa dia tak ngam-ngamkan je dekat ruangan ni kan. Wallahu a'lam. Dekat sebelah bawah pula ada tulis, nampak tak? Ni ada item-item yang akan disediakan dekat dalam kotak kit ini. Siapa nak baca dengan lebih details, boleh tekan butang pause. Okey, so jom kita buka sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, tada. Okey guys, so first of all kita nak tengok dia punya cowl terlebih dahulu. Tak pilih sekejap kotak ni. Okey, so dia punya cowl diletakkan bersama-sama dengan A-parts yang berwarna purple kat dalam satu plastik bag yang sama. Dan macam biasa, plastik Dasing ni memang dia di-seal dengan seal kilang. So ini boleh protect barang-barang dalam daripada terkena unsur-unsur luar. Contohlah kata kan, bukan kita minta, nauzubillah, kalau tiba-tiba kalau kata kena air ke apa ke, at least bila dah di-seal macam ni, tak adalah rosak barang-barang dekat dalam. Ya tak? So Tamiya kena banyak belajar lagi dengan kompetitor beliau. Okey, so kita nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. So cowl dia berwarna hitam smoke. Okey, dalam episode sebelum ni pun kita dah tengok warna hitam smoke kan. So kali ni dapat pula lagi sekali warna hitam smoke juga. Nampak tak? Warna dia hitam-hitam yang transparent. Okey, nampak tak? Memang sangat-sangat cantik. Okey, kalau ikutkan pada mata saya lah, dia punya potongan dia tu memang cantik, kemas sangat-sangat. Tadi siapa yang tengok dalam 4K tu boleh zoom lah dalam-dalam kan, tengok macam mana kualiti. Okey, dia punya apa tu, molding dia tu memang kemas. Tu dia memang tak, so far memang saya tak nampak tau. Kot-kot lah kalau ada kata yang salah print ke, ada kotor-kotor ke, ada terlebih-terlebih plastik ke, so far so good, memang tak nampak sebarang kekurangan. Sesuai lah dengan harga dia. Come on guys, yang ni Dasing ni kan harga dia lebih kurang dalam RM25 sahaja. So memang jauh beza lah kalau bandingkan dengan original Tamiya kan. Jadi pada siapa yang poket tak ada modal kasar tu, memang boleh beli sangat-sangat model Dasing ini. Okey, yang seterusnya saya nak tengok dia punya chassis. So chassis dia berwarna putih. Ini daripada chassis FMA. Warna dia ada sedikit glossy lah saya rasa kalau nak bandingkan dengan original Tamiya. Saya tak ada kit original untuk buat perbandingan. Tapi kalau ikutkan pada mata saya, memang nampak ada sedikit glossy lah. Nampak tak? Okey, nampak tak? Dia bila kena cahaya lampu tu, dia berkilat-kilat sikit. Biasanya kalau yang original Tamiya dia tak ada nampak berkilat-kilat sangat macam ni. Okey. Alright, so warna dia putih, dia punya rear stay juga warna putih, dan dia punya A-parts tadi kita tengok warna purple. So warna purple dia pun memang boleh kata almost exactly sama macam original Tamiya punya. Walau bagaimanapun saya ada nampak sesuatu yang tak berapa nak menarik dekat A-parts ni, dekat bahagian engine gearbox. Ini bahagian gearbox. Nampak tak gearbox dia adalah nampak ada sedikit kekurangan dari sudut printing dia. Nampak tak? Tu kan. Boleh nampak kan bagaimana kan. Ada kurang sikit lah printing dia dekat dia punya A-parts. Ada dan dia punya gearbox tadi. Kalau tengok sebelah bawah pula, okey, bawah dia semua kemas. Okey, bawah
kemas dan cantik. Even bahagian demi bearing pun nampak cantik. Cuma dekat sini lah saya tak pasti kena apa. Yang ni tak pastilah ini adalah salah molding ke ataupun memang sebab dia bergoncang-goncang kat dalam plastik tu tadi kan. Mungkin dia berlanggar-langgar semua siri ke membuatkan dia nampak macam bercalar macam tu. Siapa tahu, sila maklumkan kat orang komen di bawah. Tapi saya rasa ni macam salah molding je. Okay, so settle bahagian dia punya chassis. Jadi nak tengok apa lagi? Nak tengok dia punya wheel set. So wheel set dia daripada jenis large. Ini narrow di kesemua 4 wheels dan ada offset nampak tak, ada offset di kesemua 4 wheels. Untuk dari segi marking dia ada marking B, ini ada marking nombor 1, sini pun ada marking nombor 1 dan dekat sebelah belakang ni tak ada marking material. Cuba ada marking nombor 2 dan ada marking 15491. Dan yang ni saya rasa material dia cuma material plastik biasalah. Kalau yang original Tamiya, anda akan dapatkan wheel set daripada carbon fiber. So beza banyak dekat situ lah. Okay, yang ni bukan carbon fiber ni. Ini nampak macam plastik biasa saja. Kalau carbon fiber warna dia lain sikit warna dia lagi matte. Yang ni warna dia macam ada semi gloss. Okay, so dia punya wheel set tadi akan dikombinasikan dengan tayar yang berwarna maroon. Okay, so tayar maroon ni kalau dulu-dulu memang seronok lah buat main untuk race kategori speed kan. Siapa pernah tengok saya build kereta speed, boleh rujuk link yang saya tekan pada ruangan di bawah. Itu zaman dulu-dulu, zaman main race speed dulu. Okay, memang tayar ni sentiasa menjadi rebutan. Tapi yang daripada model Dasing ni, warna dia warna sama, cumanya dari sudut material dia, yang ni ialah material biasa sajalah. Ini material regular, bukanlah hard, super hard maupun low friction. Walau bagaimanapun dia punya bentuk, warna masih lagi mengekalkan lah. Okay, dengan saiz large, arch dan juga narrow di semua 4 tayar. Sesuai lah. Kalau nak buat race mungkin tak sesuai, tapi untuk buat display memang sesuai sangat-sangat. Okey, lagi apa lagi kat dalam ni? Kita ada dalam satu beg plastik ni, kita ada banyak lagi item-item lain. Yang pertama sekali kita dapat lihat ada motor yang berwarna hitam dekat sini. Kita akan dapatkan drive shaft berkepanjangan 60mm sebanyak 2 batang. Kita dapatkan satu propeller shaft untuk FMA chassis. Ada satu botol grease. Dekat sini kita dapat gear super speed warna light blue yang dikombinasikan dengan warna kuning. Dan kat sini ada lagi lah skru-skru dan juga terminal untuk pemasangan yang lain. Lagi kita nak tengok dekat dalam kotak ini ada instruction manual. So instruction manual dia ada tulis Geo Glider Black Special dekat atas tu. Item pertama dia 3006H3 dan sama je macam kita buat Mantare Mark II Black Special keluaran Dasing. Dia punya bahagian kau ni pun gelap. Nampak tak? Gelap gelita. Saya rasa lah mungkin lah dia orang scan yang original Tamiya. Lepas tu tepek kat sini print balik kan photostat. Sebab tu lah nampak gelap macam warna photostat je. Kan? Tapi dekat bahagian lain, dekat bahagian cara pemasangan chassis, cara pemasangan tayar, okay, nampak tak? Cantik je. Oh, bahagian terminal pun nampak ada gelap-gelap sikit kan. Ini nampak tak? Nampak tak cara printing dia? Okey. Tapi at least bagi saya senang lah, masih lagi senang nak baca. Tak adalah susah nak baca pun walaupun gelap sikit-sikit kan. Nampak je nombor apa nak ditekan tu. Nampak tak? Nampak je nombor-nombor dia tu. Okey, lagi dekat dalam ni kita akan dapatkan full lombok. Ini special, ini serious special. 1, 2, 3. Tada! Stiker sheet untuk model Geo Glider ini. Apa yang specialnya guys? Nampak tak? Dia punya stiker sheet ni ditampal dekat atas ni, diprintkan dekat atas kertas transparent macam ni. Biasanya yang original Tamiya je tau yang dapat macam ni. Kalau yang kopi-kopi ori ni biasanya akan print sama di atas kertas biasa ataupun kertas metalik kan. Tapi untuk kali ni kita dapat di print dekat atas kertas transparent. So ini dah satu step up. Okay, satu langkah ke hadapan dah daripada pihak Dasing yang cuba nak copy exactly sama macam original Tamiya kan. Memang macam ni lah rupa. Memang macam ni lah rupa kalau daripada kit yang original asal dia. Okay, tapi beza dia macam biasalah. Ada logo Singda ataupun Dasing. Okay, nama tulisan made in China instead of daripada made in Tamiya kan. Made by Tamiya. Okay, so itu adalah dia punya sticker sheet. Basically itulah semua benda-benda yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak kit Geo Glider Black Special ini. So apakah pandangan anda? Kalau kata pada mata saya kan, Geo Glider ni kalau yang original Tamiya nilai dia lebih kurang dalam 150 ke 180 ringgit.
Tapi kalau untuk model pada keluaran dasing ni pula, anda boleh dapatkan dengan seharga dalam RM20-25 sahaja. So memang bagi saya murah sangat-sangat. Memang orang kata apa, mesra poket. Sesuai lah kalau nak main sendiri ke, nak beli bagi anak main pun memang berbaloi sangat-sangat. Especially bila kita tengok dah tadi kan, macam mana dia punya cutting kan, macam mana dia punya printing, macam mana dia punya kualiti barang-barang dia pun memang puas hati. Berbaloi sangat-sangat kalau bandingkan dengan harga dia yang senilai dalam RM25 sahaja. Tepuk dada, tanya hati. Kalau kata pada saya, memang saya suka sangat-sangat lah untuk dapat peluang memiliki kit daripada keluaran dasing ini. Sebab nak beli yang original Tamiya dia, memang seriously cakap memang dah tak ada mampu lah. Dulu-dulu ada yang originalnya, tapi saya dah jual kan. Tapi kalau nak beli balik sekarang ni dengan harga yang dalam 160-180, saya rasa macam tak berbaloi dah lah untuk buat koleksi sekalipun. Okay, alright. So, saya rasa setakat itu bebelan saya untuk episod kali ini. Kalau anda rasa anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan butang like. Kalau rasa nak tengok lagi banyak video-video yang macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Okeylah, senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.